Yo, thank you guys. Yo. Inilah aktiviti dia rupanya. Si Aikal ni ajak-ajak genting. So kita berada di Resort Awana. Thank you guys. Sama. Ini kali ketiga aku masuk Padang. Dan kali ketiga juga aku main dengan Aikal. Untuk sebagai newbie ni, kereta partner menjadi mangsa naik genting. Itu tak apa, aku layan hobi kawan-kawan aku. Hotel tak check in lagi ni. Last minute punya hal. Kau tengok. Semua Baru nak check bilik. Baru nak apalah. Kalmek Bodoy dengan last minute plan ni. super dia deluxe room. Kau ada isi ke? Kau kena pakai pasport aku. Ni plan last minute ni. Tahulah apa Aikal ni buat apa. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ada 6 orang akan tee off esok. Dan antara 6 orang tu akulah paling bawah sekali level. Kita tengok apa. Pak Long takkan mudah mengalah kawan. Pasal Padang esok kita review hotel dulu. Kita tengok hotel macam mana. Aikal. Tak tahu Aikal. Lelah sana lah. Tadi bukan main belagak. Kan tadi bukan main kan. Minum pun dah tu. Naam. Ya, lelu am. Kejap lah, cucuk lu. Make up. Kawan. Yo, thank you guys. Yo. Tapi ni bilik kau. Bilik kita. Bilik kau. Kita kat sebelah. Yo. Loki ni kali ni lawa. Hari tu kita pergi macam apartment sikit. Yo. So ni basic je. Tapi Loki lawa. Dia macam klasik sikit. Dia sama-sama. Yo. Thank you kan. Thank you. Apa yang aku boleh katakan yo je lah. This shit kind of fire tu. Ain't gonna lie. Ini view terus golf. Ini hole berapa aku pun tak tahu. Yang aku tahu ini adalah padang golf sebab kita akan tengok pada pagi esok. Sekarang pun dah pukul 3 dah. Kau dengan plan pukul 3 kau. Tak apalah. Lepas tu siap ajak pergi massage lah. Kejap lagi. Jadi ke? Yo. Dah belum? Kau record kan? On the way tadi aku ada bagi setup extra. Selepas CPI, total aku bagi 7 setup yang ini. Semua beratus space. Tengok profit tu sendiri. Diorang buat. Bukan tipu kawan. Jadi kalau kau nak enjoy profit kau, ambil right momentum CPI macam aku. Macam budak-budak dalam rumah video aku. Tekan link bio, tekan di atas open browsing. Jumpa korang pada episod ketiga untuk golf journey seorang newbie. Bye bye.